Okey, ini adalah markah khidmat awak untuk subjek ni. Awak boleh tengok setiap orang dia ada markah dia. Dan yang paling teruk ni lah, saya tak kenal siapa. Amjad, mana Amjad? Kenapa teruk sangat ni? Kenapa infografik kamu tak buat ni? 20, tak ada ni. 27% je. Macam mana awak nak masuk exam? Tengok yang lain ni, semua elok je. Lagi-lagi koyum ni 64. Melihat markah khidmat aku sangatlah berasa kecewa. Okey, itu saja untuk hari ini. Kalau kamu tak puas hati dengan markah ni, kamu boleh berjumpa dengan saya. Okey, itu saja. Terima kasih. Macam mana ni khidmat aku kan? Lecture ni tak apa. Dia baik. Kita biar ejek-ejek sikit lecture ni. Tak apa kan? Oi, tak boleh buat betul. Tu dah dikira rasuah tu. Pada mulanya aku ragu-ragu untuk lakukan rasuah. Tapi disebabkan terdesak, tak ada hujan, tak ada ribut, suatu hari Amirul ternampak aku memberi rasuah kepada pensyarah tersebut. Dia snap gambar sebagai bahan bukti. Untuk hubungi pihak SPRM. Siapa ni? Ya? Waalaikumsalam. Ya, Amirul. Boleh nanti kamu datang ke pejabat saya dan serahkan bahan bukti. Baik, boleh. Setelah menunjukkan bukti yang kukuh, pihak SPRM bersedia untuk menangkap kami. Sesal tak berguna dah. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Jauhi rasuah. Kita mampu mengubah kehidupan kita.